serangan musim bunga Putin tidak berjalan seperti yang dirancang, dan itu pun masih meremehkan betapa buruknya keadaan. Apa yang sepatutnya menjadi serangan terakhir Rusia untuk menawan Donbas telah berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeza. Ukraine mengambil semula semuanya. Inilah proses penyah Rusia yang sedang berlaku dan bukannya Rusia yang membuat serangan terakhir, sebaliknya Ukraine. Pembebasan sepenuhnya negara Ukraine telah bermula dan Putin tidak bersedia untuk serangan habis-habisan yang bakal datang kepadanya. Keadaan sepatutnya tidak begini. Awal Mac menyaksikan permulaan serangan besar-besaran Rusia yang direka oleh Putin khusus untuk akhirnya menumbangkan penempatan terakhir yang masih bertahan di Luhansk dan, yang lebih penting, melumpuhkan jalur kubu pertahanan Donetsk yang menjadi penghalang antara Rusia dan penguasaan penuh ke atas Donbas. Rusia telah mengumpulkan puluhan ribu askar. Putin mendakwa mempunyai pasukan simpanan dan semua propaganda Rusia menunjukkan kejatuhan yang tidak dapat dielakkan bagi salah satu wilayah Ukraine yang paling penting. Jika anda dengar kata-kata Putin, anda akan fikir kejatuhan Donbas adalah sesuatu yang pasti berlaku. Tetapi sebenarnya tidak. Walaupun dengan gertakan Putin, serangan musim bunga Rusia telah menjadi satu bencana besar yang sebenarnya mencapai kesan bertentangan daripada apa yang dirancang. Bukan Rusia yang sedang menambah wilayah, sebaliknya Ukraine yang sedang membebaskan kawasan tanah yang luas. Angka-angka untuk bulan April sudah keluar dan ia kelihatan sangat buruk untuk Putin. April 2026 menyaksikan Rusia mencatatkan kerugian wilayah bersih yang pertama sejak Ogos 2024. Mereka yang masih ingat pasti tahu bahawa Ogos 2024 adalah ketika Ukraine melancarkan serangan balas besar-besaran ke wilayah Kursk di Rusia, di mana mereka berjaya menguasai lebih 1,000 km persegi atau kira-kira 386 batu persegi wilayah Rusia. Apa yang kita lihat sekarang mungkin tidak begitu dramatik dari segi jumlah kawasan yang diserang oleh Ukraine. Tetapi ia sangat penting. Kenapa? Sebenarnya, bukannya mengambil alih wilayah Rusia, Ukraine sedang membebaskan wilayahnya sendiri dan mereka melakukannya dengan sangat mengagumkan. Pada bulan April, Ukraine telah mengatasi Rusia dengan membebaskan 116 km persegi atau 44.7 batu persegi wilayah. Itu menurut Institut Kajian Perang atau ISW yang menekankan bagaimana serangan musim bunga Rusia telah berubah menjadi pasukan Putin terpaksa berdepan pelbagai dinamika negatif di medan perang yang menyebabkan mereka semakin tertekan. Ini bukan berlaku secara tiba-tiba. Bulan Mac juga tidak banyak membawa perubahan untuk pihak Rusia. Bulan di mana serangan musim bunga bermula, menyaksikan Rusia hampir tidak mencapai sebarang keuntungan bersih sepanjang 31 hari pertempuran. ISW melaporkan bahawa Rusia hanya berjaya menawan 23 km persegi atau 8.9 batu persegi wilayah Ukraine pada bulan Mac dan nampaknya mereka telah kehilangan semua wilayah itu dan lebih lagi pada bulan April. Apa yang kita lihat di sini ialah perubahan sepenuhnya dalam tempoh operasi yang berlaku pada masa paling buruk untuk Putin. Bandingkan angka hari ini dengan angka dari tahun 2025. Menurut Kiev Post, pasukan Rusia telah menawan kira-kira 12.9 km persegi atau sekitar 5 batu persegi Ukraine setiap hari pada bulan Mac 2025. Jadi, 2 hari pertempuran pada Mac 2025 akan memberikan Rusia lebih banyak wilayah berbanding sebulan penuh pertempuran pada Mac 2026. Itu bukan sesuatu yang baik untuk Putin. Dan sekarang, kita lihat Rusia mengalami kerugian wilayah bersih untuk bulan April, jelas bahawa momentum sedang berubah. Proses menyingkirkan penguasaan Rusia di Ukraine kini berlaku pada kadar kira-kira 3.87 km persegi atau 1.5 batu persegi setiap hari, lapor Kiev Post. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Musim bunga sepatutnya menjadi permulaan kepada kemenangan Rusia yang tidak dapat dielakkan. Apa yang sedang berlaku sekarang telah mengejutkan semua orang kecuali Ukraine yang telah bersiap sedia untuk ini sejak awal lagi. Gabungan kecemerlangan Ukraine dan ketidakcekapan Rusia telah membawa kepada keputusan mengejutkan Ukraine dan kita akan menyelidiki kedua-duanya. Tetapi pertama sekali, ada satu lagi perkara yang perlu dibincangkan. Kerugian Rusia. Ia sangat mengejutkan. Kita sudah pun mempunyai angka bagi bulan Mac yang membawa bencana kepada Rusia. Ia memecahkan rekod seperti yang didedahkan oleh Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky. Putin telah mengorbankan 35,351 orang tenteranya untuk hampir tiada pencapaian pada bulan Mac, iaitu
lebih daripada 350 anggota tentera setiap hari. Lebih daripada 35,000 korban yang dialami pada Disember 2025 yang sebelum ini memegang rekod paling suram Rusia dalam perang Ukraine. Jumlah untuk bulan April masih belum diketahui. Ukraine masih lagi mengira jumlah tersebut. Tetapi jika 29 April dijadikan petunjuk, kita akan melihat sesuatu yang serupa seiring dengan Rusia mencatatkan kerugian wilayah bersih pertama sejak 2024. Pada 29 April, Rusia kehilangan 1,470 askarnya menurut laporan Kementerian Pertahanan Ukraine. Darabkan angka itu dengan 30 dan anda akan mendapat jumlah bulanan sebanyak 44,100. Keadaan semakin buruk untuk Putin. Serangan musim bunganya hampir runtuh sebelum sempat bermula dan Ukraine sedang mengambil kesempatan. Menurut Kyiv Post, pada bulan Mac, Ukraine telah membebaskan hampir 50 km persegi atau 20 batu persegi wilayahnya. Pencapaian pada bulan Februari dan akhir Januari berjumlah 480 km persegi atau 185 batu persegi. Tambah keuntungan bersih untuk bulan April dan jelas bahawa Ukraine sedang berada di atas angin. Dan ini bukanlah Ukraine mengambil semula tanah ladang kosong atau wilayah yang tidak penting. Serangan balas Ukraine dilakukan dengan terukur, tepat dan menyasarkan lokasi-lokasi utama yang mengganggu logistik serta pergerakan Rusia di seluruh barisan hadapan. Keputusan Ukraine pada April 2026 bukanlah sesuatu yang berlaku sekali sahaja. Ia adalah sebahagian daripada corak yang mewarnai keseluruhan tahun ini. Rusia bermegah, tetapi Ukraine yang mengambil semua langkah yang menguntungkan di medan perang. Ukraine sedang melancarkan serangan habis-habisan yang memusnahkan setiap rancangan yang dibuat oleh Putin untuk tahun 2026. Tetapi kita kembali kepada persoalan, bagaimana perkara ini boleh berlaku? Propaganda Rusia menunjukkan bahawa pasukan Putin berada di atas angin menjelang tahun 2026. Secara kebetulan, propaganda itu semakin meningkat pada bulan Disember, iaitu tepat pada masa Putin sedang bersiap sedia untuk mengemukakan hujahnya dalam satu lagi pusingan rundingan damai. Tetapi walaupun dengan segala propaganda itu, kini kita melihat perkara yang bertentangan dengan apa yang Rusia katakan akan berlaku. Kenapa? Ukraine memainkan peranan yang sangat besar sudah tentu dan kita akan bincangkan perkara itu. Tetapi mungkin isu terbesar bagi Rusia ialah tahun 2026 sedang mendedahkan ketidakcekapan strategik Putin secara terang-terangan. Sekarang ini, kita sedang melihat kelembapan besar dalam serangan Rusia di seluruh barisan hadapan. Kelembapan itu telah berlaku sejak sekian lama seperti yang dilaporkan oleh ISW. Kadar kemarahan Rusia di medan perang telah menurun secara berterusan sejak November 2025 disebabkan oleh serangan balas darat Ukraine yang berterusan, serangan jarak sederhana Ukraine, sekatan penggunaan terminal Starlink oleh Rusia di Ukraine pada Februari 2026 dan tindakan Kremlin menyekat Telegram telah memburukkan lagi masalah sedia ada dalam tentera Rusia menurut institut itu. Memang, kita telah melihat perlambatan itu secara langsung. Pada November 2025 dahulu, Rusia memang perlahan tetapi mereka masih berjaya menawan kira-kira 575 km persegi atau sekitar 222 batu wilayah Ukraine. Pada bulan Disember, terdapat penurunan sekitar 40 atau 50 km persegi atau kira-kira 15.4 hingga 19.3 batu persegi. Sejak itu, kemarahan Rusia telah merosot dengan ketara dari segi jumlah bulanan, semuanya membawa kepada April 2026 dan kehilangan wilayah bersih pertama mereka sejak Ogos 2024. Sebahagian besar sebab mengapa perkara ini berlaku adalah kerana Rusia gagal menyesuaikan diri dengan keadaan di lapangan di Ukraine. Institut Kajian Perang, ISW, menunjukkan bahawa musim sejuk 2025 hingga 2026 adalah sedikit lebih sejuk dan jauh lebih basah berbanding musim sejuk tahun sebelumnya. Dan itu telah menyebabkan bulan Mac dan April menjadi sangat berlumpur apabila gabungan hujan musim bunga dan tanah yang mencair menghasilkan permukaan yang seperti bubur. Rusia telah bertindak balas terhadap perkara ini dengan satu-satunya cara yang Vladimir Putin tahu, iaitu menghantar lebih ramai tentera dan kelengkapan ke Ukraine. Keadaan berjalan seperti yang anda jangkakan. Kita telah melihat apa yang berlaku kepada tentera Rusia apabila Ukraine mencatatkan jumlah korban tertinggi terhadap pasukan Rusia. Unit bermekanis Rusia hampir tidak berguna. Kereta kebal dan kenderaan berperisai hampir tidak dapat bergerak melalui tanah Ukraine yang berlumpur yang telah menghalang Rusia daripada memberikan sokongan tembakan kepada tenteranya atau perlindungan kepada mereka yang ditugaskan untuk melakukan serangan. Apabila lumpur memerangkap kenderaan berperisai,
seorang askar Rusia tidak diarahkan untuk menunggu sehingga keadaan bertambah baik. Mereka keluar dari kenderaan mereka dan berjalan melalui lumpur sehingga drone Ukraine pasti akan menemui dan menghapuskan mereka. Ini adalah cerita lama daripada Putin yang telah kita lihat sepanjang perang ini. Serangan gelombang manusia yang disokong oleh artileri dan bom luncur, nampaknya itulah sahaja yang benar-benar dimiliki oleh Rusia. Dan strategi ini semakin kurang berkesan apabila zon maut Ukraine yang dipenuhi drone semakin meluas dan taktik penyusupan Rusia dipatahkan sama sekali. Tetapi masalah sebenar bagi Rusia adalah ini. Ia tidak mampu menampung apa yang sedang cuba dilakukannya di Ukraine sekarang. Dan itulah sebab utama mengapa proses deresifikasi berjalan dengan begitu baik. Pembohongan yang disebarkan oleh jeneral-jeneralnya dan keinginan untuk berperang yang semakin menurun di negaranya sedang bergabung untuk menggagalkan rancangan Putin. Tetapi sedikit nota sampingan sebelum kita mendalaminya. Anda sedang menonton The Military Show dan kami membawakan anda realiti di sebalik tajuk utama. Tekan langgan jika anda mahu sentiasa mendahului perkembangan. Penipu Rusia, maksud kami jeneral-jeneralnya, sedang cuba menyembunyikan segala yang sedang berlaku. Mereka telah mencipta realiti alternatif di mana Rusia sedang berada di atas. Dan perkara paling gila tentang ini ialah Putin mungkin benar-benar mempercayai mereka. Presiden Rusia ialah seorang lelaki yang menghukum sesiapa yang memberitahunya perkara yang dia tidak mahu dengar, yang akhirnya menyebabkan dia dikelilingi oleh sekumpulan pengampu yang berbohong kepadanya hanya untuk memastikan mereka bukan kroni seterusnya yang terjatuh secara tiba-tiba dari tingkap di Rusia. Antara pakar putabelit utama Rusia ialah Valery Gerasimov, yang merupakan Ketua Staf Am Angkatan Tentera Rusia. Pada 21 April, AA melaporkan dakwaan Gerasimov bahawa Rusia telah menguasai 80 penempatan Ukraine dan 1,700 km persegi atau 656 batu persegi wilayah Ukraine. Mac dan April sememangnya bukan bulan tanpa sebarang keuntungan bersih, diikuti dengan kerugian bersih yang teruk, tambah Gerasimov. Oh tidak, Rusia masih lagi memperoleh kemajuan sepanjang bulan-bulan tersebut. Sebanyak 34 penempatan Ukraine dan 700 km persegi atau 270 batu persegi telah ditawan sepanjang 2 bulan pertama serangan musim bunga Rusia, dakwa Gerasimov. Ketua Staf Am Rusia itu sedang berbohong. Sama ada itu untuk memperdaya pihak luar Rusia atau untuk menyelamatkan dirinya sendiri, masih belum dapat dipastikan. Putin akan gembira untuk terus hidup dalam realiti alternatif yang dicipta oleh jeneral-jeneralnya kerana apa yang sebenarnya berlaku sangat jauh daripada apa yang dia mahu dengar. Kehilangan bersih wilayah dan proses penyah Rusia di begitu banyak wilayah Ukraine sudah cukup teruk. Tetapi fikirkan apa yang diperlukan oleh taktik kuno Putin untuk mempunyai sebarang peluang untuk berjaya, iaitu tenaga manusia. Anda tidak boleh menggunakan strategi pengisar daging jika anda tidak mempunyai daging untuk dimasukkan ke dalam pengisar itu. Selain segala perkara buruk yang sedang menimpa Rusia sekarang, hakikat bahawa mereka tidak merekrut cukup askar untuk mengekalkan serangan musim bunga yang sudah pun mula berpecah mungkin adalah perkara yang paling teruk sekali. Kementerian Pertahanan UK telah pun menyorot apa yang sedang berlaku di bahagian pengambilan askar Rusia apabila mereka menyatakan bahawa bulan Mac menandakan bulan keempat berturut-turut Rusia kehilangan lebih ramai askar berbanding jumlah yang mampu direkrut. Bukan suatu kebetulan, ini bermakna Disember adalah permulaan kekurangan tersebut. Yang juga kebetulan merupakan bulan yang sama di mana pencapaian wilayah Rusia mula merosot dengan teruk sehingga membawa mereka ke situasi di mana Ukraine pula yang mara ke hadapan dan merebut wilayah. Akhbar Kyiv Post mengupas isu ini dengan lebih mendalam. Ia menegaskan bahawa Rusia merancang untuk merekrut 409,000 askar kontrak menjelang akhir tahun 2026, namun mereka masih jauh daripada mencapai sasaran tersebut. Rusia sedang merekrut purata 1,120 askar setiap hari, yang mana jumlah ini hanya cukup-cukup untuk menampung kadar korban harian yang biasanya berada antara 1,000 hingga 1,200. Dan seperti yang kita lihat pada 29 April, angka ini boleh meningkat jauh lebih tinggi. Dengan kadar pengambilan sekarang, Rusia akan kekurangan ribuan askar daripada sasaran mereka menjelang akhir tahun 2026. Selain itu, Ukraine tidak akan berpuas hati dengan pencapaian mereka. Menteri Pertahanan Ukraine, Mikhailo Fedorov, telah menetapkan sasaran sebanyak 50,000 korban Rusia setiap bulan menjelang akhir tahun 2026. Jika Ukraine mencapai sasaran itu, pengambilan askar Rusia yang sudah merosot akan bertambah buruk dengan lebih banyak kehilangan di medan perang. Tidak lama lagi, Rusia bukan sahaja perlu risau tentang kerugian bersih dari segi wilayah, mereka juga perlu risau tentang kerugian bersih dari segi bilangan askar.
Dan tentera Rusia juga semakin lemah dalam aspek lain. Putin tidak mencari bakat apabila beliau melantik jeneral-jeneralnya. Beliau mencari mereka yang patuh dan sanggup terlibat dalam rasuah setakat yang perlu untuk terus hidup dalam struktur tentera Rusia yang pincang. Ketidakcekapan ini, walaupun bukan rasuahnya, turut menular kepada askar-askar di lapangan. Ivan, yang merupakan seorang rekrut Rusia yang akhirnya dihantar ke barisan hadapan, telah menerangkan proses latihan Rusia untuk askar-askar barunya kepada media United 24 pada bulan Februari. Selepas semua pemeriksaan perubatan, mereka tanya saya sama ada saya bersedia untuk pergi ke pangkalan tentera lusa. Mereka melatih kami selama 5 hari. Kami menunggu lagi 5 hari untuk giliran pertukaran pasukan dan kemudian kami pergi ke posisi pertempuran. Pemeriksaan perubatan ditambah 10 hari persediaan. Itulah yang seorang askar Rusia dapat sebelum mereka dihantar ke barisan hadapan untuk cuba meraih kemajuan yang Putin mahukan. Tetapi sementara Putin terus terperangkap dalam pembohongan yang diceritakan oleh jeneral-jeneralnya dan kelemahan berterusan tenteranya sendiri, Rusia semakin kehilangan kedudukan di Ukraine. Sudah tentu, bukan hanya ketidakcekapan Rusia yang memainkan peranan di sini. Ukraine bukan sahaja bertahan, malah mengambil peluang daripada situasi yang ada di hadapannya dan menyesuaikan taktiknya untuk mencapai penyahrusiaan di sebahagian besar wilayahnya. ISW menyoroti 3 kelebihan utama dalam kempen ketenteraan Ukraine: drone, serangan darat dan memanfaatkan kelemahan komunikasi Rusia. Kami akan menambah satu lagi, jadi teruskan menonton untuk mengetahui apa itu, tetapi mari kita mulakan dengan drone. Drone inilah kunci kepada segala-galanya bagi Ukraine. Secara khusus, Ukraine telah menambah drone jarak sederhana kepada arsenalnya dalam beberapa bulan kebelakangan ini dan ia memberi kesan yang sangat dahsyat. Drone-drone ini yang terbang lebih jauh daripada drone FPV di barisan hadapan tetapi lebih murah dan tidak mempunyai jarak sejauh drone jarak jauh yang dihantar ke Rusia sedang memusnahkan kawasan belakang pasukan Putin. Terbang sejauh 200 km atau 124 batu di belakang barisan hadapan Rusia, drone-drone ini sedang memusnahkan logistik Rusia dan menghancurkan pertahanan udara yang mana perkara terakhir ini membuka lebih banyak serangan ke kawasan belakang yang lebih dalam. Bekakan Rusia sedang tertahan atau dimusnahkan. Pos-pos komando tumbang akibat drone-drone ini dan kesannya di barisan hadapan jelas apabila tentera yang sudah pun tidak berfungsi dengan baik semakin berpecah belah. Serangan terhadap pertahanan udara Rusia di wilayah yang diduduki juga membuka peluang untuk drone jarak jauh memusnahkan infrastruktur minyak dan ketenteraan Rusia yang seterusnya hanya melemahkan lagi pasukan Putin. Campurkan drone FPV Ukraine dan robot darat yang beroperasi di barisan hadapan, anda akan mendapat gabungan yang sangat berbahaya. Akhbar Kyiv Post melaporkan bahawa 96% daripada korban Rusia kini disebabkan oleh drone. Itu bermakna puluhan ribu orang Rusia dihapuskan setiap bulan tanpa sempat bertempur dengan askar Ukraine sebenar. Ini adalah pertarungan antara manusia dan mesin dan hanya akan ada satu pemenang dalam jenis pertempuran seperti itu. Zon maut Ukraine kini lebih luas dan dalam berbanding sebelum ini dan Rusia sedang menghancurkan dirinya sendiri apabila cuba menembusinya. Bukan bermakna askar-askar Ukraine tidak berbuat apa-apa. Apabila serangan mekanis tersekat dalam lumpur Ukraine, Putin akan menghantar unit penyusupan kecil ke belakang barisan Ukraine. Unit-unit itu sangat penting untuk propaganda Rusia. Orang seperti Gerasimov menghasilkan angka yang dibesar-besarkan dengan mengira kawasan di mana 1 atau 2 askar Rusia bersembunyi dengan terdesak sambil menunggu bantuan sebagai kawasan yang telah ditawan. Ukraine sudah memahami taktik-taktik ini dan telah mewujudkan unit cari dan musnah yang beroperasi di zon kelabu untuk menghapuskan penyusup Rusia. Unit-unit ini disokong oleh serangan jarak sederhana Ukraine. Jika Rusia dihancurkan di bahagian belakang, ia tidak dapat menghantar bekalan dan askar yang diperlukan untuk memperkukuhkan apa yang telah dicapai oleh penyusupnya. Jadi, para penyusup itu dihapuskan tanpa pernah menerima sokongan yang sepatutnya mereka terima. Sekali lagi, tentera Rusia menjadi semakin lemah. Kemudian ada situasi komunikasi Rusia. Itu menjadi mimpi ngeri sejak SpaceX menutup akses Rusia kepada Stalin, yang mana pasukan Putin miliki kerana mereka mempunyai akses kepada terminal haram. Selepas penutupan itu, trafik data Starlink menurun sebanyak 75% lapor Militani pada 12 Mac. Itu lebih daripada mana-mana angka lain menunjukkan betapa bergantungnya Rusia kepada teknologi ini. Sekarang, ia sudah tiada
Kebanyakannya. Beberapa unit Rusia masih dapat memperoleh terminal Starlink yang berfungsi, seperti yang dilaporkan oleh Russian Life. Tetapi seperti tentera Rusia itu sendiri, akses ini terpecah-pecah dan tidak cukup meluas untuk berkesan di luar kawasan kecil di barisan hadapan. Tambahkan pula kempen Putin terhadap Telegram dan askar-askar Rusia telah kehabisan pilihan komunikasi moden tanpa ada apa-apa untuk menggantikannya. Dan itu membawa kita kepada kelebihan keempat dalam kempen ofensif Ukraine yang membawa kepada hasil seperti yang kita lihat pada bulan April, iaitu pertahanan aktif. Ini adalah strategi baharu Ukraine untuk tahun 2026 dan ia bermaksud menggunakan ketepatan untuk mengambil kesempatan atas kelemahan Rusia. Segala yang dilakukan oleh Ukraine memaksa Rusia untuk bertindak balas, mengalihkan pasukan simpanan dan membuat perubahan kepada pendekatannya yang tidak cukup pantas. Celah-celah terbuka untuk dimanfaatkan Ukraine. Ukraine bertahan dengan kikih di tempat yang perlu dan menyerang Rusia di mana pasukan Putin paling lemah dan kurang bersedia. Ukraine memperkukuhkan strategi ini dengan mengambil pendekatan yang bertentangan dengan Rusia dari segi struktur ketenteraan. Ketika tentera Rusia menjadi semakin berpecah belah dan kurang menekankan latihan, Ukraine pula meningkatkan masa untuk latihan dan menyusun semula tenteranya bagi memastikan kesepaduan unit. Ukraine juga mengurangkan kebergantungan kepada bantuan ketenteraan dengan membina industri pertahanan yang berkembang pesat yang memberi tumpuan kepada pembinaan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan strateginya. Kita tidak melihat satu serangan balas besar-besaran dan menyeluruh oleh Ukraine. Itu bukan maksud pertahanan aktif. Apa yang kita lihat di medan perang ialah satu siri serangan yang dikira dengan teliti, sama ada oleh drone jarak sederhana di kawasan belakang barisan Rusia, drone jarak jauh di Rusia sendiri atau tentera di darat yang memusnahkan kedudukan Rusia yang memberi kesan secara kumulatif. Tentera Rusia sentiasa diganggu dan menjadi kelam kabut. Ukraine menyerang semua titik kelemahan utama dan ia hanya akan menjadi lebih baik apabila unit-unitnya menjadi lebih padu di medan perang. Keputusan awal sudah diperoleh. Rusia sedang berdepan dengan kerugian rekod dan kehilangan wilayah bersih pertama dalam hampir 2 tahun. Putin belum mengetahuinya, Tetapi Rusia sedang kalah dalam perang ini. Keadaan telah berubah apabila lelaki yang hanya mampu bergantung kepada taktik yang jelas tidak lagi berkesan. Kini tidak ada cara untuk menandingi Ukraine. akan ada lebih banyak drone, lebih banyak kematian, lebih banyak kehilangan. Malah, bulan-bulan yang lebih panas yang akan tiba pada akhir musim bunga dan sepanjang musim panas tidak akan dapat menyelamatkan Rusia sekarang kerana proses derusifikasi Ukraine sedang berlangsung. Tentera Rusia sedang dilumpuhkan secara sistematik dan serangan musim bunga telah gagal dalam masa yang sangat singkat. Dan entah bagaimana, keadaan semakin buruk untuk Putin. Walaupun membebaskan wilayah di tanah besar adalah keutamaan Ukraine, mereka tidak melupakan Crimea. Diduduki secara haram sejak 2014 semenanjung itu sedang mengalami proses penyah Rusia jangka panjangnya sendiri. Ukraine sedang mengasingkan Crimea. Mereka menyerang laluan bekalan, kapal, peralatan tentera dan hub logistik, semuanya sebagai persediaan untuk memusnahkan satu-satunya perkara yang membolehkan Putin mengekalkan cengkamannya di semenanjung itu. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut, pastikan anda menonton video kami yang membincangkan situasi di Crimea sekarang. Dan jika anda menikmati video ini, ingat untuk melanggan The Military Show supaya anda tidak terlepas sebarang liputan kami mengenai perkembangan terkini perang Ukraine. Terima kasih kerana menonton.